Hayo, nak ke tandas sangat ni. Tapi malas nak minta izin. Luar je lah. Aiman, minta pas dulu. Nanti cikgu marah. Alah, sekejap je. Takkan cikgu perasan. Wahai Aiman, kamu telah melanggar peraturan. Kenapa tak bawa aku? Tanpa aku, kamu dianggap hilang izin. Kalau cikgu nampak, alamatnya surat cinta ke rumah lah. Hah? Kan boleh bercakap? Aiman, kenapa di luar? Mana pas kebenaran? Saya terlupa minta, cikgu. Peraturan bukan untuk menyusahkan, tapi untuk jaga semua orang. Ingat ya, keluar kelas kena ada izin. Ingat, keluar kelas mesti dengan izin guru dan pas kebenaran. Jadi murid bijak, patuhi peraturan. SK Kampung Ampilang, sekolah kita, tanggungjawab kita.